Okay, Assalamualaikum. Kejadian mula-mula berlaku rumah saya pregnant lah. Rumah saya pregnant sekitar tahun 2001 pertengahan lah. 2001 pertengahan. Jadi bila pregnant tu saya pergi hospital lah. Ke hospital scan nak scan perut tengok ada anak baby dia lelaki ke perempuan ke. Tapi masa tu pergi scan menyeluruh hospital saya pergilah. Macam-macam klinik, macam-macam hospital pergi. Sampai ke hospital Subang Medical Center. Jumpa pakar. Pakar pun tak dapat scan anak dalam perut lah. Dia scan nampak hitam. Tak nampak budak nampak hitam dalam perut. Lepas tu kesimpulan dia bagi saya, dia kata mungkin ketumbuhan macam anggur dalam badan lah. Lepas tu saya cakap kalau betul ketumbuhan anggur, you buktikan lah. Dia tak boleh buktikan lah. Dia kata nanti dia nak test darah lah, nak test tu lah, nak test macam-macam lah. Lepas tu saya pun naik fed up 3 kali pergi ya. Naik fed up, balik rumah mak mentua ajak berubat lah. Dia kata kita tengok berubat, tengok macam mana lah. Itulah berubat pun kata ada macam-macam cerita lah. Sampailah saya jumpa satu dekat Kelantan Kelantan jumpa satu orang tua perempuan. Dia cara bunian lah. Dia check, tengok, dia kata ada orang tutup anak puk rumah kau dia. Aku cakap siapa tutup? Dia kata ada orang tutup, ada sebab dia tutup. Dia kata tak apalah. Aku cakap dia kenapa dia tutup? Dia kata ada sebab. Sebab ni dia kata berlaku pada kau masa kanak-kanak dulu, ada something yang kau buat, benda ni yang buat diikut kau sampai sekarang. Cakap tak apalah. Lepas tu dia kata tak payah buat apa, dia kata balik tunggu je lah. Dia kata balik tunggu je, tengoklah dia kata. Kalau rezeki kau ada, adalah, tak ada rezeki, tak adalah dia cakap. Tapi anak ni dia kata nampak kau tak dapat dia cakap. Saya pun diam lah. Lepas tu cukup 8 bulan lebih 8 bulan 10 hari tu. Bangun pagi, tengok atas katil berdarah lah. Dia dah ambil anak ni lah. Tengok perut rumah saya pun dah tak ada, perut dah kempis semua lah. Ambil rumah saya pergi hospital Sungai Buloh. Sampai Sungai Buloh cek, doktor cuci balik lah. Dia kata baby macam mana, okey ke dia cakap. Dia ingat kita bersalin kat rumah. Lepas tu saya cakap okey, saya kata semua okey, everything okey. Dia kata okey, baguslah dia. Pasal saya tak nak dia tanya macam-macam lah. Pasal kita cakap benda-benda jenis, dia orang tak percaya. Lepas tu bawa balik rumah. Selepas 6 bulan cukup-cukup 6 bulan benda tu berlaku. Orang rumah pagi tu nak pergi kerja, dia salam saya kat dalam bilik, dia salam. Lepas dia salam, dia keluar bilik je, ada benda masuk. Benda masuk, saya dah tak boleh gerak atas katil. Dah macam beku. Saya nampak benda ni tapi saya tak boleh gerak, tak boleh buat apa. Lepas tu ada orang tua seorang pakai baju putih, dia bawa anak ni dalam kain kuning. Dia letak atas pangku saya. Saya pun ambil, tengok anak. Saya tahu ni anak saya. Pasal apa, sebelum ni saya dah mimpi budak ni anak saya, anak perempuan. Memang anak perempuan lah. Terus saya tengok budak ni senyum, tengok saya apa semua. Lepas saya ingat dalam 5 minit lah. Dalam 5 minit tu budak ni hilang. Hilang tinggal kain ni pun hilang, betul orang tu hilang. Saya sedar balik Bila sedar balik, saya beristighfar lah. Orang tu datang bawa anak, tengok saya apa semua, jumpa saya apa semua. Lepas kejadian tu, saya pun tak cakap apa, saya diam, saya bagi orang tahu rumah pun tak percayalah apa yang benda berlaku. Saya pun tak cakap apalah pasal dia tak tahu benda ni. Jadi saya diam. Sampailah orang cakap, satu masa, anak ni membesar Sambil dia membesar ni, orang tu ni datang, jumpa saya. Dia ajar saya berhubung, macam mana nak berhubung anak ni, macam mana nak cakap. Jadi, tahun ke tahun saya berhubung lah. Ada cara dia ajar lah. Saya jumpa selalu, berhubung selalu. Dengan orang tua ni pun saya berhubung selalu. Ada apa masalah, saya tanya dia. Kadang-kadang ada masalah lain-lain, saya tanya dia, dia bagi tahu balik lah apa-apa yang perlu saya buat lah. Sampailah sekarang. Sampai sekarang pun masih berhubung. Tapi sekarang saya dah kurang lah. Maksudnya, dalam setahun tu dah 3-4 kali lah. Tak ada dulu kerap Sekarang dah setahun dah 3-4 kali. Kadang-kadang anak-anak yang lain ni ada apa-apa dia datang. Kakak dia datang. Jumpa adik-adik dia, tengok apa-apa dia bagi tahu lah. Jadi apa-apa, kadang-kadang budak sakit ke apa, dia bagi tahu kita nak buat apa. Jadi saya buat lah. Itu sampai sekarang lah. Dia bagi tahu saya nama dia semua, dia bagi tahu. Dia penghulu kampung lah, salah satu kampung dekat kawasan Bunian lah. Dia penghulu kampung. Saya pernah pergi kampung dia. Pernah pergi melawat kat sana, tengok kampung, suasana kampung. Kampung dia tak lain macam kampung kita lah. Tapi perbezaan dia nampak jauh ni lebih lama daripada kita lah. Kampung tu nampak macam rumah-rumah jauh pun lain sikit pada rumah kita Dia bagi tahu kenapa dia ambil anak ni. Pasal ada benda yang mengikuti saya daripada kanak-kanak lagi.
Dia tak kasih saya ada anak. Saya pernah musnahkan keturunan benda ni. Masa saya kecil saya tak tahu. Benda ni cerita dia busuk Masa saya kecil saya mengangkat, tapi ingatan tu sampai hari ni. Saya masih ingat saya buat. Apa yang saya buat? Padahal saya tengah mengangkat tu. Saya pergi kat rumah pakcik arwah bapak saya memang lah. Belakang rumah dia ada busuk. Saya pecah busuk, saya nampak ada benda macam benda kecil. Saya bunuh benda ni. Jadi benda ni punya keturunan ni ikut saya sampai selepas saya dapat cerita tu lah. Dia ikut saya. Dia cakap kau takkan ada keturunan. Pasal saya musnah keturunan, dia tak nak bagi saya keturunan. Itu yang dia ikut saya. Itu yang orang tu cerita. Sampai satu masa saya bersihkan semua lah. Saya clearkan semua. Alhamdulillah saya ada anak dah. Selepas 11 tahun saya kahwin, saya dapat anak yang nombor 2 ni. Alhamdulillah selepas 11 tahun, selepas dia 9 tahun saya dapat lagi seorang. Saya pernah minta, cuma kiasan yang dia bagi, dia kata takkan ikan hidup di darat. Maknanya budak tu dah duduk kat sana, dia takkan balik-balik alang kita balik. Cuma dia cakap, satu hari kalau anak ni sampai jodoh dia akan bawa saya pergi sana. Dengan rumah saya, dia akan bawa, dia kata kau ni mak bapak dia. Dia akan bawa kita pergi alam dia. Itu cerita dia lah. Sampai sekarang hubungan saya dengan dia tak ada masalah. Anak ni pun ada apa-apa pun, dia bagi tahu. Pernah sampai satu masa saya pergi jumpa satu Abang Noah nama dia dekat Johor. Dekat kampung Tanjung Buai. Saya jumpa dia. Saya bercerita benda ni. Abang Noah cakap, kenapa isi tak percaya? Saya cakap tak percaya. Dia panggil anak ni peluk orang rumah saya. Menyerit orang rumah saya. Anak dia datang peluk mak dia. Mak dia menyerit. Kenapa? Dia rasa benda tu peluk dia. Melupa dia masa tu. Sejak tu dia percayalah sampai hari. Cerita, dia buat apa dia cerita. Dia semua cerita. Tapi sana banyak keagamaan. Sana banyak benda-benda keagamaan. Macam kata, tergerak ke hati, dia datang dia gerak kita dulu. Gerak tiba-tiba saya nampak anak saya nak datang. Jadi tu masa tu, kita jumpa lah. Jumpa pun dalam keadaan saya duduk diam. Saya nampak benda berlaku, saya nampak. Jadi saya diam. Jauh rumah saya tak tahu apa lah. Diorang tak tahu apa lah. Cuma saya yang nampak selalu, saya yang jumpa. Jadi apa-apa masalah, saya bagi tahu. Dia bagi tahu kadang adik-adik dia sakit, dia datang tengok. Memang wujud. Dia ada alam dia. Saya pernah jumpa. Ada masalah sekolah, satu sekolah saya pergi. Saya ingat sekolah ni, saya tak bercerita ke sekolah mana lah. Orang dapat bubat lah. Banyak istirahat berlaku. Budak-budak ni istirahat. Saya pergi, saya tak bubat. Saya pergi, saya jumpa. Saya tengok kat dalam sekolah. Saya tanya, kenapa benda ni berlaku Tu saya nampak ramai orang. Tapi yang ramai ni dalam gaib lah. Saya nampak ramai dalam gaib. Tu saya kata saya nak jumpa dengan siapa yang saya boleh cakap. Dia tanya, siapa kau? Saya kata saya mewakili anak-anak yang dalam sekolah lah. Saya nak jumpa kenapa, apa masalah sebenarnya. Saya nak berbincang. Datang, dia buka, nampak penghulu dia datang. Dia kata, cuba kau fikir. Di kawasan aku, dia buat longkang. Bersih ke longkang tu, dia cakap. Dia tanya, bersih ke longkang tu? Saya tanya ketua sekolah tu, ada longkang ke dekat mana? Dia kata, ada dekat Padang. Baru buat longkang kat Padang. Lupa Padang tu kampung dia orang. Tu cakap, dia kata, bagi tahu pengetua, stop projek tu. Dia cakap. Kami tak mau longkang dialihkan ke kampung kami. Dia cakap. Itu je dia minta. Pengetua cakap, ya, saya akan stopkan. Stop, terus semua budak semua okey. Sampai hari ni, alhamdulillah. Tak ada gangguan dah. Pahang kira. Stop sampai ni senyap, tak ada apa lah. Dia benda-benda je ni boleh berbincang. Tapi diorang nak berbincang dengan kita, tapi tak ada orang yang boleh berbincang dengan dia. Jadi benda-benda ni berlaku, jadi tengok kadang-kadang perempuan ni cuba melawan, buat apa semua. Melawan bagi saya, diorang lagi ramai pada kita. Tak boleh. Kalau kita pergi, kita kena buka lah. Kena buka tempat tu tengok. Kalau terbuka sentiasa, saya pun tak betul ni. Kan nampak orang lalu lalang kan, kita buat kereta pun nampak orang melintas kan. Tak boleh. Jadi kita nampak macam kita pergi tempat, tengok kadang-kadang saya berubat lah. Orang yang datang saya tengok apa jenis penyakit dia, apa ada kat dia. Jadi saya tengok apa ada kat dia. Kalau kata benda-benda gaib, jadi saya tengok lah. Ada benda yang boleh berbincang, ada benda yang tak boleh berbincang. Tak boleh bincang, itu cara kita lah. Saya tak dapat nak beza dengan orang lah. Pasal kita jumpa orang dalam keadaan macam kita. Saya nak cakap dia jin pun, saya tak cakap dia jin. Pasal benda ni pun, bagi saya jumpa macam-macam kita jumpa kita. Kita bawa macam-macam kita, itu je. Saya tak nampak macam kata dia jin ke apa. Tapi dalam Quran mengatakan orang ni dalam golongan jin kan. Jadi saya tak nampak benda tu berlaku lah. Nampak
Macam kita, saya jumpa setiap kali saya jumpa, diorang tak ada tunjukkan muka-muka beza lah. Macam kita. Dekat dia boleh ambil anak kita, dia boleh jaga anak kita besar dekat dia pun dengan cara betul, tak ada apa masalah. Biasa saya nampak gambar color-color yang dia pakai biasa putih, biasalah. Kalau macam kata anak perempuan ni, biasa color-color dia yang tak terang sangat lah. Kalau anak perempuan dia pakai macam baju pink pink dia bukan pink, pink jenis yang macam keputihan sikit. Boleh nampak lah, color-color yang segar lah orang cakap. Tak ada macam kata betul-betul terang merah, tak ada. Tapi baju perempuan je orang lain lah, macam baju gaun, banyak kan gaun-gaun jenis yang macam jubah tu. Yang macam kampung kerja kampung. Yang macam bandar ni bandar. Macam mana kita? Sama je. Macam mana kita macam tu je orang kat sana. Dalam alam kita pun banyak orang-orang. Kita yang tak perasan. Saya pernah jumpa dekat masjid-masjid saya semayang, saya tengok je. Pernah duduk sebelah saya. Lepas semayang, habis saya duduk semayang, habis doa, saya tengok dia tak ada lah. Bila dia keluar, orang ramai ni dia keluar kat mana? Saya tengok, dah hilang. Tadi dia, tu benda tu berlaku dekat masjid Kampung Batu. Dekat Batu Kek. Kampung Batu tu. Tu saya rasa ni lain. Pasal aura saya dengan orang saya rasa dia lain. Saya diam je. Habis main lepas doa apa semua kita amin saya tengok dia dah hilang lah. Saya tengok dia keluar kat mana. Pasal orang ramai lagi ni. Diorang ni apa macam ada satu kita panggil madrasah kita sini diorang macam tu anak-anak datang mengaji apa semua. Jadi yang guru ni yang saya jumpa ni memang dia ni guru mengaji ketua kampung semua penghulu dia lah. Dia orang ramai datang kat dia apa semua. Tu kadang-kadang saya nak jumpa, kadang-kadang waktu dia sibuk tu saya tak dapat jumpa lah. Kita bagi salam 3 kali dia tak saut tu makna dia ada kerja lah. Tiba-tiba orang kita tengah buat kereta, tiba-tiba dia saut tu sampai kat telinga saya. Kadang-kadang saya berhenti kejap, duduk sekejap tengok, jumpa dia balik lah. Dia tanya ada apa masalah, ada apa nak jumpa dia, kenapa. Tak ada, saya duduk alam saya, kita duduk alam kita. Saya boleh jumpa dia macam kata saya nampak bayangan tu datang. Dia datang jumpa saya, tengok apa semua. Bila saya nak pergi, saya boleh pergi dah. Itu saya pergi pasal subuh lah. Subuh pagi saya duduk, saya tutup mata, saya tak tahu apa yang berlaku itu, saya kat sana lah. Lepas tu saya sedar balik, rasa penat lah. Kadang-kadang kita duduk, saya tak tahu berapa lama kita jumpa tadi kan. Tapi kita tengok masa kita sekejap lah. Masa kita kat sana tu, kita dah pergi jauh dah. Yang kat sini sekejap. Itu yang pernah saya ada masalah kewangan. Saya minta tolong dengan dia lah. Dia bagi tahu saya, dia kata boleh buat pinjaman dengan bank bunian lah. Tapi dia kata syaratnya berat. Dia kata seandainya kita pinjam walaupun RM10 sebulan kita nak bayar ni makhluk-makhluk alih lain halang kita untuk buat pembayaran. Pasal dia kata dia menghalang ni untuk dia tak suka kita senang. Bila kesenangan kita ni kita boleh buat apa benda yang kita nak buat. Dan boleh kita ganggu dia dengan cara kita ada duit. Dia tak nak benda ni berlaku pada kita. Jadi dia bagi tahu lah, berat. Walaupun RM1 dia kata, berat kita nak bayar. Tak banyak dia kata manusia yang dapat bayar. Bila tak dapat bayar, kesusahan kita tahap 10% akan jadi 40% ke 50% lah. Lagi susah daripada tu. Ada orang minta. Tapi yang dapat pun tak banyak lah. Dia dapat pun cara datang, dia hantar pun, dia hantar kat rumah dalam bentuk dalam guni lah. Tu duit cash yang dia bagi lah. Pakai lah. Boleh pakai, tak ada masalah. Tapi nak membayar dia tiap-tiap bulan walaupun RM10, saya kata berat. Memang berat. Tambah kita ada duit, kita dah gunakan benda-benda lain, dah lupa benda-benda jenis kan, dah kita ingat dunia, tak ingat benda-benda right? Parah. Lepas dah habis besok, kita akan lagi teruk kita down. Bukan mudah lah. Walaupun dengar tu mudah. Senang nak dapat duit, tapi nak membayar ni tu. Dia proses tak susah. Proses dia macam kata dia orang bagi nombor phone kita boleh call. Saya pernah call dia orang. Saya call, saya tanya dia balik. Dia minta nama je. Dia tak payah cek-cek macam kita. Dalam dia minta nama, daripada nama tu dia dah tahu permasalahan kita betul atau tipu. Tapi dia bagi tahu syarat tu lah. Berapa yang kita mampu untuk bayar bulanan. Kita yang letakkan berapa yang kita mampu. So saya cakap walaupun RM10 payah nak bayar balik. Payah. So, bila abang tahu syarat-syarat tu, abang... Saya tak buat. Dengar ni mudah, tapi nak membayar tu tak sanggup. Saya cakap biar saya susah dengan cara saya cakap daripada saya pinjam esok lagi teruk saya buat apa. Pasal kita cakap
Nak membayar balik, malah dia kata gangguan daripada makhluk-makhluk alih lain. Dia tak nak kita bayar. Dia bagi nombor akaun. Dia bagi nombor akaun, boleh bank in dalam akaun dia balik pun tak ada masalah. Dia pakai mesin dia. Semua sama. Sama. Itu yang saya heran kadang-kadang. Dunia kita, dunia dia sebelah-sebelah je sebenarnya. Tapi apa yang kita ada, diorang lagi advance. Dia lagi advance. Masa abang masuk, dia benar nak masuk dalam tu. Gambar macam mana keadaan. Macam mana? Rumah dia lain, abang cakap tadi kan. Rumah kampung. Gambaran Dia ada bandar, ada bandar, ada kampung. Macam kampung perkampungan lah. Perkampungan macam kampung kita. Ada pokok-pokok, ada hutan, ada apa semua. Sama macam kampung. Tapi kalau bandar dia lagi advance daripada kita. Diorang lagi advance daripada kita. Sampai sebenarnya saya bertanya, dia kata kapal terbang yang macam sekarang kita ada apa A380 Kita baru ada, diorang ada dulu lah. Diorang lagi advance daripada kita. Cuma kita tak nampak. Itu je. Dari segi rupa masyarakat kat sana, rupa dia macam manusia juga. Sama. Dia sama dengan kita. Cuma pemakanan dia lain. Dia banyak benda yang dia tak makan. Dalam Quran mengatakan bawang kita tak boleh makan sebenarnya. Bawang ni kehidupan dia untuk sedut sisa toksik lain. Untuk kesegaran pokok-pokok lain. Tapi kita makan bawang. Dia orang tak makan. Dia tak makan bawang. Ada benda-benda tu saya bangkang lah. Dia suruh buka Quran. Tengok dah surah ni. Baca. Memang betul dapat. Ada dalam Quran. Tapi selepas saya jumpa dia, balik saya tarik balik dalam Quran, saya tak jumpa. Saya tak jumpa ayat tadi, saya tak jumpa balik. Tapi memang ada. Depan-depan dia saya pernah bawa 2-3 orang kawan-kawan. Diorang baca, memang ada dalam Quran. Tapi selepas tu tengok, tak dapat. Saya pernah bawa balik dia dalam keadaan nyata. Saya ambil dia dekat Masjid Kampung Baru. Ambil Masjid Kampung Baru, saya bawa balik rumah saya Rawang. Sampai rumah tu, dia masuk kat pintu, dia kata, Alhamdulillah pendinding kau bagus. Saya tak cakap apa, dia cakap. Penjaga tu. Tu saya jumpa kawan tu, tahu jumpa rumah, tapi saya tak bagi tahu rumah saya siapa dia lah. Jadi rumah saya pun dia siapa dia, cakap kawan. Dia orang alim lah, janggut, serban putih, baju jubah, selalu dia pakai tu lah, pakaian yang dia pakai harian lah. Tapi nak jumpa dia kat masjid-masjid lah. Itu last kali saya bawa balik dia. Saya ingat dalam sekitar 2008 kat saya. Saya baru nak bawa balik sekali lah. Lepas tu tak ada, saya tak jumpa lagi. Saya jumpa anak, jumpa bubuh dalam gaib je lah. Bahasa dia sikit berkurang kita bahasa kita lah. Cuma jadi slang dia orang sikit lah. Slang ni macam cakap bahasa orang dulu-dulu lah. Bahasa orang dulu-dulu lah. Cakapan dia tu. Tapi dia faham apa yang kita cakap dan kita faham apa yang dia cakap lah. Dia banyak, biasa dia ni banyak kiasan. Dia yang bahasa banyak kiasan lah. Macam tadi yang dia kata anak tu tak mungkin hidup di darat, ikan tak mungkin hidup di darat dia cakap. Jadi kita faham apa dia cakap lah. Bahasa tu memudahkan kita faham lah.